Kita dekat waterpark hari ni, kita bukan celebrate Christmas. Kita tak celebrate, tapi kita pergi event yang ada Christmas lah. Confirm copyright. Dekat waterpark. Saja bawa bari jalan dengan dua orang ni. So, diorang dah dapat hadiah daripada acah-acah Santa Claus tu. Apa yang menyebabkan diorang ni nak datang sini adalah sebab ada perjanjian snow. Dia orang kata salju tu akan turun, tapi sebenarnya yang turun tu sikit aja dekat snowing area. Sini adalah snowing area. Snowing area. So memang sikit aja. Budak tu cakap tadi, staff dia. So tak ada apa-apa. Dia banyak show, banyak choir, ada choir, show, pertunjukan fashion, jual-jual. Tu je lah. Tu sajalah. Oh, ni adalah event schedule dia. Oh, pukul 11 Aurora Light Show, pukul 11 beach side. Ni countdown DJ party. Jadi kita orang kat bawah. Open mic session. Masuk boleh. Itu dah lepas. Pukul berapa dia tutup? Lepas. Pukul 4 dah lepas. Sekarang dah pukul 8. Sekarang pukul 8. Ada esok? Ada. Esok ada lagi? Ada kan? Malik, yang ini ada. Kejap lagi tengok yang ini. Yang pukul ini. Ini pun ada kan? Oh, ni Allah. Kat sini lah. Dia buat kat sini nanti. Naik atas tau. Kat sana dah ada bunga api. Dah jom turun. Jom kita turun dulu. Jalan kat bawah. Turun saja. Aurora. Apa yang nampak nak? Nak try. Try lelau. Light show ya. Jomlah kita saksikan sama-sama. Yes. Apa Wan?
apa? Dia nak tunjuk asap tu ke? Ni bawa asap Cina ni. Habis bateri aku. Ini tahu bawa asap apa ni? Dah start tu? Dah start. Saya akan jadi host. Jauh sikit ya. Tak selesa. Okey. Saya akan jadi host berita anda semua. Seperti yang korang lihat kat sini. Yang saya dah baca Malu info ke tu? dah. Di sini akan keluar salji. Okey, akan keluar salji. Di sinilah tempat yang akan keluar salji tu. Tapi saya tak pastilah sebab saya berada di Johor, bukan di luar negeri. Luar negara maksud saya. Jadi tolong anda siapa yang nampak tolong screenshot 100 mata memandang ya, 100 mata memandang. Gabut dah ni. Salji turun, screenshot. Okey. Kita tunggu salji. Jom ikut saya. Nampak lah. Cameraman cepat. Penat tu. Outdoor snow stage. Okey. Pada pukul 9 suku dan 9.30. Kamera please. Okey, seperti yang korang tengok lah. Akan ada salji. Dekat sini lah. Saya dapat info. Patutnya ni. Sini. Jom kita tanya security ya. Tak payah. Tak payah guna ke? Besok saya bawa ni. Ya. Bawa kakak lah. Kakak boleh nyanyi cameraman. Boleh ke api tengok jam 8.50. Okey, mengikut jadual lah. Sekarang dah sejuk, dah sejuk. Memang menggigil gila. Dan pukul 9 suku baru salji tu. Sekarang memang menggigil gila. Kalau dia tengok macam di rumah. Pai kata dia nak pasang macam di rumah. Kamera please. Dalam 5 darjah Celsius lah. Dekat sini lah. Awak sini. Kerjanya aku dah belah-belah dah. Ketar. Mami tengok ni, Mami nampak ni. Flip. Okey semua, jadi saya akan tanya kepada security pukul berapa salji turun ya. Jom. Kita tanyakan security di sini. Dekat mana salji tu akan turun? Jadi jom. Bos, dekat mana salji akan turun sekejap lagi? Mana where's the what you call it? The snow will turun. Kat mana? Dekat mana snow turun? Salji. No, my language. My language no. Oh, dekat sini. English speak. Oh. Here. This where? Tomorrow. This tomorrow. Tomorrow today. Where's today? Today. Oh, this today. Over there. Okay. Over there. Thank you. YouTube boleh? Boleh. Okay. Dia kata salji akan turun kat sebelah sana. Jadi kita akan tunggulah dekat sebelah sana. Okey semua. Okey, kita akan kembali kepada kameraman kita. Okey ya semua. Sabar. Okey. Ayah. Dekat sana. Dekat mana? Dekat sana, belah sana. Salji ni turun. Dekat mana tu? Dekat sini. Oh, sini bukan salji. Oh, jadi kita nak pergi. Bawa hadiah. Almost Santa Claus. Nak bawa? Okay. Boleh bang. Main kamera. Bak. Flip. Nanti, dekat mana salji turun? Dekat mana salji turun? Apa? Dekat mana? Dekat apa? Salji turun dekat mana? Salji. Cakap
Salji turun dekat mana? Salji turun. Oh, you cakap itu snow ah. Oh, sana. Sana. Tapi mau tunggu 9 suku. Boleh. 58. Depan saja. Terima kasih. Okey. Sekarang ni guide tadi dah scam kita. Ini memang beda. Sebelah sana. Mana kan? Macam kata macam tak logik je. Dia punya show time kat sana, takkan kita tunggu kat sini. Peace. Elok kan. Tengoknya dia punya apa yang betul. Ten. Ten. Okey. Nanti waktu salji turun saya akan ikut balik lah. Okey. Nanti salji turun saya akan ikut balik. Kak, macam mana nak tutup? Kak. Mana nak off dia? Aku rasa lah. Oh. Okey, sabar guys. Kita tunggu kejap. Kita salji dah nak berlepas guys. Sekejap. Okey, salji dah nak berlepas guys. Kalau korang boleh nampak. Balik. Tengok. Dia nak letupkan dah tu. Depan. Okey, daripada atas dia akan turunkan ke bawah. Lagu-lagu macam Balik depan. Depan je. Tak sejuk pun. Bangun. Cepat bangun. Cepat. Sikit lagi. 1 2 bolehlah kau duduk sini. Balik, behave. Okey, sikit lagi. Depan. Okey. Kau tepi. Aku nak rekam kabel. Okey, cepat. Okey guys, diorang dah
tak sabar guys. Akan meletup. Salji. Lari. Ya, kita biarkan mereka pergi. Jom. Pergi depan. Ini macam buih. Kamera dia sama yang itu. Kalau tak macam itu. Malu. Panas ini. Ni sikit kak. Okay, kali ni cameraman tak selamat. Tak nampak oi.
bye. Satu je ke? Bye bye. Ada dua. Satu lagi mana baik? Bye bye. Jom. Okay, balik ya. Okay, sampai situ saja. Bye bye semua. Kita tunjuk sikit muka Instagram kita. Oh.